orang terakhir hak berdeh kereta sosok kamun sak liwamuh ataupun wakil rakyat sosok we juhe di Pek Bung Nara ni kan adik kakak hari ni boleh higak dah adik kakak dia dak. Jadi kita pun sudah maklum kata kes sosok we juhe ni telah berlakunya 20 bulan 3 yang telah lepas baru ni. Masa hari ni lebih kurang sebulan lebih-lebih dah adik kakak dia weh. Sebulan 2-3 hari gitu kau. Maka orang buat dia ni semua 5 orang. Hak boleh higak dah 4 orang. Duduk bawah kawalan pihak pegawai kaki tangan ke apa ni. Pihak pegawai ni duk cari seorang lagi iaitu seorang ni hak kena higak hari ni. Jadi hak seorang hak kena higak hari ni adik kakak dia weh. Dia ni tangan benda begitu hebat jugalah. Maka setelah mana pihak pegawai ni duk risik cari gapo, baru ni boleh higak dah sore kot kawasan sepadan Myanmar juga. Setelah mana pihak pegawai ni duk risik cari gapo ni, boleh higak dah. Orang akhir sekali. Jadi orang akhir ni lah panggil kata tangan berde, orang je buat. Jadi kena higak mana adik kakak di kawasan Sangkelak Buri. Sangkelak Buri ni duduk kot Kancanak Buri ni adik kakak. Sepadan Thailand dengan Myanmar. Jadi nak boleh higak ni, dia ni masuk menusuk kot sepadan Myanmar dah. Masuk ke sebelah Myanmar dah adik kakak. Orang yang hantar dia pada hari ni iaitu pihak pegawai tentera ataupun pihak tentera Kong Kamlang. Angkatan tentera hak kumpulan Kariang. DKBA Fort Kariang di sana adik kakak dia dak. Hatta dia mari melalui sepadan bebas dia panggil. Pekalan hare lah kalau kira kok. Bukan kata melalui sepadan immigration ke apa dak. Masuk mari melalui tempat pekalan hare adik kakak dia. Hatta masuk kat tu. Hatta masuk kat tu lebih kurang di waktu petang tak ada adik kakak. Maka setelah mana hatta melalui tu dah, malam ni adik kakak agak-agak katanya hatta mai di kawasan Kota Bakok pula untuk nak mari usul periksa gapo di Bakok ni lah. Setelah mana mari di Bakok malam ni adik kakak katanya besok pagi, besok hari, tengah hari esok akan hatta dia mari ke wilayah Menara pula. Kerana pihak pegawai Sedadun Menara ni lah akan nak usul periksa pula. Tambah adik kakak kerana dia saat ni kena higak mengikut waran tangkap yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Menara. Ataupun mai cap dari wilayah Menara, maka kena mai usul periksa di wilayah Menara lah adik kakak dia dah. Jadi kesimpulannya adik kakak 5 orang buat terhadap wakil rakyat sosok juhe liwamok tu adik kakak. Jadi hari ni boleh higak habis dah lah. Cumanya nanti tengok lepas ni pula dia nak usul periksa, nak pergi kepada siapa dia. Cerita ni mungkin panjang lagi adik kakak dia. Kedamah Fitriko, 3 cawangan. Cawangan Palah, cawangan Penarik dan juga cawangan Cenuk. Kita nak jual ataupun nak beli mah, ingatlah kepada Kedamah Fitriko. Beli dengan harga berkualiti, jual dengan harga sangat menarik sekali. Di sini ada mah setiap jenis. Sama ada subel, tali tekak tangan, cicing, gelai tangan dan sebagainya. Jangan lupa adik kakak setiap kali nak beli mah, ingatlah kepada Kedamah Fitriko.